Macam biasa, perang skuter tak akan habis lagi. Hari ni Abang Kiro ada main dekat KL ni, Koyat Hotel, untuk bersama-sama dengan Air Force jamuan rubah terbuka. Sambil-sambil kita launch produk baru RX 318 GT. Okey, yang ni dia main model skuter lah. Hari kita tengok kelebihan-kelebihan dekat dia. First kali kita tengok enjin dulu. Motor ni dia main dengan enjin single overhead cam, 4 valve 4 stroke liquid cool. CC bersasaran 330cc, Newton meter of torque dia 30.8 Newton meter of torque. Sistem minyak pakai sistem EPI, electric starter. Lepas tu motor ni automatic lah untuk skuter kan. Berat keseluruhan motor ni 208 kg. Untuk tinggi seat 790 mm. Jadi kalau Abang Kiro punya ketinggian 174, ini double stand, kaki masih sampai lagi lah. Tapi untuk motor ni serius, complete set, selesa. Apa yang Air Force bagi, apa lagi yang ada kalau kita tengok ni, first kali windshield auto, boleh up down secara automatic. Dia pakai brake ABS dual channel depan dan juga belakang, brand daripada Bosch, BOSCH. Lepas tu yang paling best Abang Kiro tengok dekat sini satu benda, iaitu dia punya dashcam. Okey, dashcam motor ni dia pakai dashcam DVR, digital video recorder. Kecerahan hampa boleh tengok sendiri dekat sini, dekat dia punya meter. Nampak dia memang betul-betul jelas. Nampak Abang Kiro dekat skrin tu. Skrin pun dia bagi skrin TFT. Harga dia saya kita tengok. Ini dia bahagian punya seat yang Abang Kiro cakap tadi. Seat dia main macam kulit sikit, tapi Abang Kiro rasa semi. Lepas tu ada kompartmen dekat sini, siap sekali dengan dia punya poket sekali. Ini kita boleh letak phone kita lah. Tank dia memang besar, 16 liter. Siap sekali dengan keyless. Tepi ni ada lagi kompartmen. Kompartmen dia lebih kurang macam ni. Ini dia punya keyless, macam sport car. Apa lagi yang best dekat motor ni? Pastinya dia punya box. Kalau kita tengok dia punya box memang luas. Satu helmet full boleh masuk dan satu helmet half boleh masuk dalam ni. Kalau kita tengok daripada side belakang, bahagian lampu, abang boleh tengok di sini. Abang Kiro akan on dia punya lampu. Ini dia punya lampu belakang. Kita akan break lampu dia. Kita tengok pula bahagian lampu hadapan. Dia ada daylight running. Sini dia ada projector. Kalau kita on lampu dia, okey, ini dia punya projector. Smart aluminium stand dekat belakang, disc brake belakang lah. Kalau kita tengok di sini, kita boleh nampak lah dia punya disc brake dekat belakang ni. Okey, ini adalah model RX 318. Motor ni launch dengan harga RM22,888. Tapi boleh buat full loan lah kalau dekat Abang Kiro. Yang ni dah Abang Kiro dah boleh ambil booking dah. Kalau siapa yang nak boleh isi